Ngagai Tesco dulu guys. Kami Kang Iga penapis air. Lama nggak men? Kalau start bunyi lagu. Hah? Hah? Ini ke tepi. Buka mak mek. Kemana mek ya? Sikit. Kawan. Kalau semasa okey, kalau ini dia punya plan dia 5 tahun. Okey, ni dia cantik ya. Okey, kalau untuk ni akan ada keluar lampu lah kan. Untuk glamour ni dia ada plan pula. Untuk glamour ni 1 hingga 3 tahun ni 110. Masuk tahun keempat dengan kelima dia turun RM105. Masuk tahun keempat dengan kelima dia akan turun. Okey, dia sama 5 tahun free service dan maintenance. Alamak. Okey lah pilihannya. Okey. Ni tak nak pilih ni. Ambil. Koko. Dah ada kalau dah ada tak payah lagi. Macam dia yang Dia pasang bila ni? Okey, hari ni kalau besok boleh. Jumaat. Tapi nanti angkat telefon kalau kita cuba pasang Dalam minggu ni boleh. Sebab dia Pergilah lah. malam. kalau pergi malam. Kita cuba pasang Ahad boleh? Ahad tak jalan. Oh, Ahad jalan. Besok boleh? Besok kita cuba kita cuba. Tapi Harap-harap boleh lah. kita cuba pasang besok. Nanti kena tanya. Ni contoh dia. Ha? Ni contoh Ni dia. ada dummy contoh dia. Yang baru? Yang baru nanti dia bagi yang baru daripada kita punya store. Oh, technician macam bawa yang tu. baru kita bawa. Saya ingat yang ini contoh. Ini tak berapa cantik Ya, sebab itulah. ni dah lama. Ya udah Duna. Tak pernah deh. Oh, kedai. Kau boleh buka sosis. Ni. Nyanyi orangnya. Okey. 3 tahun dah 5. So bulan-bulan 110 ni nombor telefon saya. Okey, ni abang simpan Okey. Nanti mesin sebulan saya jaga mesin tu. Kalau ada problem nanti abang cek saya balik. Okey. Jom bang. Kita nak dengar penerangan Koko. Dah lama dah rosak guys. Tak. Koko. Okey bang mesin ni nanti ada budak perempuan datang servis sebab abang owner. So dia akan telefon abang lah 4 bulan sekali kita datang servis. Alright. Yang perempuan punya. Okey bang, saya bagi tu dulu. Untuk mesin ni, air panas abang ni bergantung kepada lampu bang. Ada lampu biru kan? Okey. Okey. Biru dia ada tunjuk 50, yellow 50-65, purple 65-80. Paling panas merah lah. Okey, contoh abang nak ambil air tapi abang nampak lampu ni
purple. So bila abang ambil air, kenapa air kopi saya tak kembang? Maksudnya tak berapa panas lah. Kalau nak panas kena tunggu color merah. Okey. Okey. So ni saya letak kat sana. Okey. Letak atas Letaknya dengan sebis sekali. Okey bang, kalau nak balik kampung lebih daripada 3 hari macam biasa, okey. air kena tutup. Bal. Air kena tutup, garam kena tutup lah. Okey. Okey, ni sebab air abang kuat sangat, saya buka separuh je. Okey, right. Okey. Air tutup, garam tutup. Okey. PSI abang punya air sekarang 50 PSI. Sangat kuat. Katakanlah abang balik kampung, tiba-tiba abang tak tutup air kan, paip pecah, banjir rumah abang. So bila tu kena tutup lah garam dengan air sekali. Okey. So nak pakai air dia bang Boleh. Saya tengok abang ni, akak tak tengok kan kejap lagi. Kakak tengok video ni. Nanti ada tengok video. Okey. So dekat sini dia ada function untuk air separuh, penuh dengan non-stop. Okey. Untuk half cup ada 150 ml, ni boleh adjust 2.5, 3.5. Untuk air penuh 300, 400, 500. Non-stop 1 liter, 1.5, 2 liter. Okey. So kalau kata abang nak ambil air, boleh tekan sini panas, ni panas, sini room, sini sejuk. Okey. Okey. So kalau kata abang nak ambil cawan, kata abang nak ambil cawan besar, ambil 300, pilih room, tekan. So dia akan, ini hijau, dia pun akan keluar lampu hijau. Okey. So katakan abang ambil 300 tu, abang dah tekan, dah abang boleh jalan-jalan. Sampai masa dia stop. Tu dia punya ml berapa kan? Betul, ml dia. Okey. So itu untuk 300 lah. Alright. Okey. Jadi kalau kata customer tak nak ambil banyak, tu dah ubah lampu ni. Kata customer tak nak ambil banyak, kat sini 300 tadi kan. Tekan, sini start, dah sikit je, stop. Sini start, sini stop. Okey. Untuk air room dengan air sejuk, ambil sebelah kanan. Untuk air panas, sebelah kiri. Okey. So sama juga ni, cara ambil semua sama. Last abang ambil dekat sini, lampu dia duduk kat situ lah. So just tekan air panas, lepas tu ambil air. Ni untuk air panas. Sebab lampu kuning tadi kita dah cakap tadi kan, 50-65. So nanti kejap lagi abang rasa air panas dia. Tak panas sangat lah, kena tengok lampu. Okay, so inilah air panas dia untuk yang kuning ni. Rasa dah bang? Luar tak rasa? Dia macam tu je, dia son-son. Okay, so kat situ dah siap. Okay, lagi ada apa yang abang nak tanya? Okay, so yang untuk ambil air abang dah faham kan? Ya. Aduh tau. Okay, so next ni bang, untuk memori 1, 2, 3. Okay, ini function memori. Contoh nak setting dia, tekan 3 second. Okay, katakanlah saya adjust, saya nak 300 ml air panas, lepas tu saya simpan. Okay, saya dah buat M1. Bila abang dah setting M1 tadi, kalau kata abang ambil air panas, abang dah tak payah tekan lagi dah. Tekan je M1. Tengok dia dah siap kan? So tekan lagi. Dia orang cakap apa? Memori abang dah simpan. Okay. Ni yang panas lah. Yang panas. So M1 saya buat untuk air panas, M2 saya buat untuk air room, M3 saya buat untuk air sejuk. Okay. So next time kalau abang nak pakai air, tekan je M2. Untuk air ni lah, air room. Kalau untuk air sejuk, M3 ni. Okey. Dah siap. Maksudnya saya pilih tekan atas 3 ni je lah. Dia betul. Kalau abang, sebab ada macam kita ada orang tua kan, dia macam dia nak usia tak tahu. So kita suruh tekan ni je lah. Panas, biasa, sejuk. Okey. Okay bang. So air panas kena tunggu setengah jam untuk betul-betul panas sampai colour merah. Untuk air sejuk kena tunggu 2 jam. Okey. Tapi abang nak ambil, boleh ambil kurang panas, kurang sejuk. Okey. So last kali mesin baru, kalau abang minum dia akan ada rasa plastik normal sebab tu mesin baru. Samalah, tapi plastik dia tu jangan risau tau, plastik itu sama macam kita punya botol air. Lebih kurang. Okey bang. So ada air jatuh, nak bersihkan, ni boleh tarik, ni boleh buka, buang air je. Alright. Okay, dah siap, nak masuk sini je, tolak je. Okay, last sekali. Okay, kalau kita keluar sekejap dalam 1 hari, tak payah tutup lah pula. Boleh, 1 hari tak kisah, dia yang lama. Tapi ada juga, kita tak tahu bila kita ikut pada kita lah, kita tutup je lah. Tapi kalau yang basic punya, kalau abang rasa nak keluar lebih daripada 3 hari, memang abang tutup je. Tutup kadang tutup air. Okay, lagi 2 lah abang. Okay, sini dia ada function untuk energy air. Ini automatic tau, 1 atau 2 minit. Kalau abang punya dapur gelap,
Nanti kan sekarang abang nampak macam ni kan. Nanti dia tidur. Kalau tak ada cahaya kena dekat dia, nanti dia tidur. Okey. Dia tidur. Bila dia tidur, abang nak ambil air, nanti abang tengok, pasal pula tak ada colour, tak ada apa semua. Abang just tekan je, nanti dia bangun. Tekan atas. Tekan apa-apa je abang tekan. Nanti dia bangun, abang tengok macam ni dah boleh ambil air dah. Okey. Okey. So last sekali, sekiranya kalau macam rumah abang blackout ataupun abang balik kampung, abang tutup kan? Off je. Okey, off. Lepas tu bila abang buka balik, dia akan jadi macam ni. Okey. So dia akan ada keluar filter cleaning mode, lampu blinking. Ini selagi abang tak tekan cancel, selagi tu abang takkan boleh ambil air. Oh, dia cancel dekat mana? Ni. Okey, cuba abang tekan sekali. Setting tu. Abang tekan je sekali. Tekan betul tu bang. Okey. So bila dia keluar macam ni, ada lampu ni, baru ada air. Baru abang boleh pakai, barulah boleh ada air panas, baru ada air sejuk. Kalau macam tadi tu tak ada sampai bila-bila. Lepas kita tekan tu dia pakai macam biasa lah. Dia pakai macam biasa. Kalau macam abang balik kampung, mesin abang kan tak panas tak sejuk. Okey, air panas tunggu setengah jam, air sejuk 2 jam. Macam itulah cycle dia. Kalau abang ambil banyak, macam itulah tunggu dia. Okey, so ada apa lagi abang nak tanya? Itu je. Ada, abang ada budak kecil kan? Ada. Okey, kalau kata air panas abang ni abang nak lock, tak nak bagi dia pakai, tak nak, takut dia tekan kena air panas kan. Kat sini ada child lock. So abang tekan 3 second. Kalau so abang nampak lampu ni menyala je, dia nak ambil air panas tak ada. Itu untuk lock lah. Untuk lock. Jadi kita unlock dia, tekan balik. Betul. Kalau abang nak buka balik, nak pakai air panas, tekan je. Okey, faham. Okey, so dah ada. Baru baru ada air panas. Okey. Tadi tak ada kan? Okey, sekejap. Lepas tu last sekali, dia ada ni bang, button lock. Okey, button lock ni katakanlah abang nak lock. Kalau kita lock kejap kita tekan kan, keluar air. So sama juga tekan 3 second. Okey, ni kalau dah lock, abang nak lock lah, nak buat apa pun. Dia tak ada apa-apa. Dia tak tekan lah. Ya, nak buka balik sama juga tekan 3 second. Okey. Okey, dah siap. Baru boleh ambil air. Okey, dah siap. So ada apa lagi abang nak tanya? Itu je. Okey, so kalau tak ada apa, okey, cantik bang. Selamat menggunakan bang. Okey, terima kasih. Selamat. Dah tukar kalau apa-apa.